Meta ni yang 2020 kasar sikit tapi kayu masih okey lagi. Nak servis biasa lah. Meta 2020. Oi. Padu. Karat sikit dekat bearing ni. Tapi bearing ni boleh buka, Mat. Bearing ni akan nanti buka. Aku buka pin semua. Jadi aku buat grease baru lah. Kan. Yang peliknya, kalau korang tahu lah kan, Meta ni dia kurang sesuai air masin. Tapi dia okey, Mat. Tak ada corrosion, gila-gila lah, Mat. Kan. Owner 100% salt water. Tapi masih okey lah. Tengok. Ada corrosion sikit lah. Ada karat sikit dekat bearing bearing tension. Tapi nanti kita membuka balik. Servis baru. Akan lancarnya, santai. Alright guys, selepas di servis, okey Oh okey, dah tak ada bunyi macam-macam, Mat. Dah tak ada bunyi macam-macam, Mat. Okey, Mat. Lancar. Drag clicker test. Drag pun aku dah test tadi. Drag pun okey. Dia tak adalah naik kan, cuma lebih stabil lah. Okey. Penukaran karbon drag washer jenis Dartanium kepada carbon tech. Bearing sebiji out of service, tak boleh nak buat apa bahagian tension. So overall okey lah really. Mantap. Thank you. Padu.